Iqra kitabak, baca buku amalan kamu. Bila kita hidup, buku amalan kita sedang dibuka. Hari kematian, buku amalan itu akan digulung. Lebar buku amalan itu sejauh mata memandang. Dicatatkan secara terperinci dan akan dipertuntunkan perbuatan itu sesaat demi sesaat. Allah Ta'ala pun sebut, Iqra kitabak, baca, teliti amalan kamu. Kafa binafsika al-yawma alayka hasiba, cukuplah kamu menjadi saksi dengan apa yang kamu buat. Ada benda kamu buat, isteri kamu tak tahu, Allah dan diri kamu saja yang tahu. Ada benda yang kamu buat, suami kamu pun tak tahu, Allah dan kamu saja yang tahu. Allah Ta'ala tanya, ada nak komen? Betul tak? Allah Ta'ala tanya, ada benda nak ragu-ragukan? Ada kok malaikat aku melakukan kesalahan ketika mencatat amalan kamu?